untuk mengalirkan pintu berkat yang paling besar dalam dunia ini masuk dalam keluarga kita. Antara pintu barakah yang paling besar adalah memelihara dan menjaga serta berbuat baik kepada ibu dan ayah kamu. Ni sunnah keluarga bahagia. Kalau nak tahu, siapa berasa hidup dia sempit, siapa berasa sekarang ni gaji tak cukup, siapa yang hari ni berasa anak dia empat-empat tak dengar cakap dia, ambil mak ayah duduk dalam rumah. Kalau mak ayah masih sihat, tak mau pindah rumah kita, selalu ziarah ibu dan ayah kita. Buat baik dan ihsan dengan ibu dan ayah kita. Jangan menyakitkan perasaan yang Allah sebut. Perkataan jangan kamu sebut dengan ibu dan ayah kamu. Ini rahsia sunnah keluarga bahagia yang paling besar. Siapa ada mak ayah sakit, berebut dengan adik-beradik untuk ibu atau ayah yang sakit itu duduk di rumah dia. Kalau adik-beradik lain kata tak sempat nak jaga, tak sempat nak tengok mak yang dah pakai pampers, ayah yang dah nyanyok, bagi saya yang jaga. Ini pintu syurga dan kunci syurga yang paling berat yang ada di atas muka bumi Allah. Ibu dan ayah kalian. Berasa sempit rezeki, berasa serabut dengan keluarga, ambil mak ayah duduk dengan kita. Satu orang sahabat dukung ibunya tawaf, kendong ibunya tawaf. Bukan letak ubat ibu sakit, bukan bagi duit kat travel 10,000 untuk mak ayah pergi umrah, bukan. Itu baik. Sahabat ini kendong ibunya tawaf, dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat ni tanya ke Nabi, bukan untuk belagak. Dia kata, ya Rasulullah, apakah aku telah menunaikan sepenuhnya tanggungjawab kepada ibuku? Nabi kata, la, tidak walaupun sesaat. Tidak walaupun sesaat. Belum kamu membalas jasa ibumu. Kendong ibu tawaf. Habis 7 pusingan, mata Nabi tengok. Ya Rasulullah, ini ibu saya anak kandung. Habis baik dah tuan-tuan, habis baik dah sahabat tu. Apakah saya menunaikan tanggungjawab anak kepada ibu? Nabi kata, sesaat pun belum. Kamu bayar kesakitan dia melahirkan kamu. Ramai hari ini pasing, buat jadual. Saya tak sempat, Alung tak sempat, Angah tak sempat, Acik tak sempat, mak bagilah siapa-siapa jaga. Terlalu rugi kita. Dia terutamanya bila ibu dan ayah tua dan sakit dan tidak mampu. Waktu tu berganda-ganda kemewahan dan kebahagiaan masuk dalam rumah kita sampai tak tertahan-tahan kemewahan itu. Dengan syarat kamu ikhlas menjaga ibu dan ayah kamu yang sakit dan tua itu. Betul. Baru grad, ibu sakit, baru grad, ayah sakit, jaga mak dengan ayah. Biar setahun, biar 2 tahun, biar 4 tahun, biar 10 tahun. Saya bersumpah dengan nama Allah, Allah akan membahagiakan kamu satu hari nanti. Itu syarat yang kedua. Jaga mak, jaga ayah. InsyaAllah keluarga aman, bahagia. Ketiga, nak hidupkan sunnah dalam keluarga. Yang ketiga, suami bertanggungjawab mencari nafkah kepada ahli keluarga dan memberi perlindungan kepada keluarga. Kasih sayang. Cari nafkah, bagi perlindungan, kasih sayang. Buat 3 ni, bahagia keluarga itu, Allah redha dengan keluarga tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bekerja, isteri 11, anak 7, dan Rasulullah punya pekerjaan. Nabi mahir selok-belok perniagaan, Nabi mahir selok-belok sekian, dulu Nabi berniaga dan sebagainya. Bila balik rumah, sahabat tanya, ya ummal mu'minin, wahai isteri Rasulullah, apa yang Nabi buat bila duduk di rumah? Isteri-isteri Nabi jawab, di luar Nabi ketua turus angkatan tentera, di luar Nabi presiden sebuah negara, di luar Nabi imam masjid. Bila masuk dalam rumah, sahabat tak tahu Nabi buat apa.
Nabi ni buat apa kalau masuk dalam rumah? Isteri Nabi jawab, isteri pertama jawab, isteri kedua jawab, isteri ketiga jawab, isteri keempat jawab. Orang perempuan ni dia payah simpan rahsia ni, dia akan habaq yang dalam hati dia. Minta maaf lah, bukan rahsia secara umum, maksudnya yang perangai suami ni lah. Contoh kita dah pergi cucuk ngak, macam mana suami sebenarnya macam mana? Tanya 10 orang ngak, orang perempuan. Daripada 10, berapa yang puji suami? Kalau jumpa satu orang perempuan, dia puji suami dia dalam hati dia, daripada hati dia, dia puji, maksudnya baik sungguhlah suami itu. Bila tanya apa Nabi buat dalam rumah, isteri-isteri Nabi jawab, Nabi akan buat apa yang kami buat. Kalau kami lipat bajulah Rasulullah. Kalau kami sapu sampahlah Rasulullah. Dan kata Sayyidatuna Aisyah, aku melihat Rasulullah menjahit pakaian terkoyaknya. Siap dah orang lelaki lepas ni. Kadang-kadang Nabi menyapu sampah. Kadang-kadang Nabi dengan jahitan bajunya yang koyak. Dan ada kalanya ketika pembantu mengangkut air untuk dimasak dan diminum, kata para isteri Rasulullah, aku melihat Rasulullah membantunya untuk angkut air bersih makan dan minum tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi. Cuma yang tu bukan poin dia. Yang tu bukan kewajipan seorang suami. Kewajipan paling teras seorang suami, lindung, kasih sayang, mencari nafkah. Dan apabila banyak isteri hari ini bantu para suami mengurangkan beban cari nafkah, balik rumah tolong-tolonglah sidai baju sama. Tolong-tolonglah basuh pinggan di dapur. Walaupun ia adalah tugas besar seorang isteri, suri rumah di rumah. Dan orang perempuan jangan senyum lebar sangat. Kerana memang daripada berapa ratus ribu tahun yang dulu wanita menguruskan rumah. Maka benda ketiga yang saya nak sebut untuk menghidupkan sunnah, yang ketiga yang paling besar untuk menghidupkan sunnah, 3 ke keempat saya tak ingat, adalah isteri yang taat kepada suami dan menguruskan keperluan menyiapkan rumah, keperluan keperluan menguruskan rumah lah. Menguruskan keperluan di rumah, makanan, kebersihan, pakaian, kekemasan apa semua ni dilakukan oleh semua wanita-wanita salihah sejak daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah ini poin yang keempat ketiga ni. Termasuklah seorang daripada ketua wanita syurga, namanya Fatimah bintu Muhammad alaihassalam. Ketua wanita syurga 4. Keempat-empatnya suri rumah sepenuh masa. Yang pertamanya Maryam bintu Imran. Yang keduanya Khadijah bintu Khuwailid. Yang ketiganya Fatimah bintu Muhammadin. Yang keempatnya Asyah, bukan Aisyah, Asyah bintu Muzahim. Semua suri rumah kecuali Asyah, sebab dia duduk di dalam istana. Dia isteri Fir'aun, tetapi dia ketua wanita syurga. Malaslah suami saya ustaz, tak pernah tolong pun saya basuh pinggan. Malaslah suami saya ustaz, 24 tahun berkahwin, sekali tak pernah kemaskan katil. Itu nak jadi punca bergaduh tu, tak kemas katil je. Teras utama untuk menghidupkan sunnah dalam keluarga adalah anak yang taat, yang mendoakan, iaitu anak yang mendoakan ibu dan ayah dia.